Masalah modem macam ni habis bateri, itu memang perkara biasalah bagi kita. Yang lagi best, dia habis bateri waktu kita nak buat online payment dekat depan kaunter. Ui, naya babe. So, aku nak bagi satu solution lah yang aku selalu guna untuk pastikan aku sentiasa boleh charge modem ni. Iaitu ni, benda belakang ni. Hampa nampak tak? Dia ada wireless charger. Dia ni, benda ni, dia device yang simple je. Aku tapekan je lah kat sini. Lepas tu, dia masuk ke sini. So, kebetulan aku punya smartphone ada reverse wireless charging. So, aku onkan reverse wireless charging dan aku letak je benda ni kat sini. Nampak tak? Dia charge. So, in case of emergency, aku dah ada backup. Contoh lah, aku dah pergi dekat kaunter tiba-tiba, bateri dia habis dan aku tak ada internet. Aku boleh lah buat reverse wireless charging untuk sementara waktu. Untuk nak pastikan aku boleh buat payment lah dekat depan kaunter tu. Tapi tu bukanlah satu-satunya solution. Kalau hampa tak ada device untuk yang reverse wireless charging macam aku ada ni, hampa boleh pakai benda yang macam ni. Ni adalah earbud tau. Tapi dekat bahagian belakang dia ada port untuk kita nak buat charging. So dia ni macam power bank lah. Kita boleh bawa je kabel yang simple macam ni. Kabel kecil ni pun dia bagi sekali guys. So tak kalut, kita cucuk je dekat sini dan kita boleh charge device kita buat sementara. Benda-benda macam ni nampak simple tau. Tapi untuk waktu-waktu emergency, memang dia sangat membantu lah guys. Kalau korang minat benda-benda ni, link ada kat beg kuning kat bawah tu.